Lupa musnah bertubi-tubi. Zenochip, kami perlukan bantuan. Bagus tak? Kamu kena musnahkan rencana bulat di badannya itu. Raksasa ini akan kehilangan fokus dan pertimbangan. Oh, rencana bulat tu ke? Masa dia tengah kecewa tu, kita rampas senjata dia. Okey Kak Tu. Baik, mari kita mulakan. Apa? Lencana aku. Geramnya. Senjata aku. Ambillah aku. Yana deh, you apa punya bas? Bikin plan hancurlah macam. Apa pun tak boleh lah ni macam. Hampir betul lah Mama ni. Patutnya aku yang marah. Apa marah sama saya? Itu raksasa, you bikinlah tak ada bagus. Bos. Cara nak halau Mama ni. Sama Je lah dari tadi. Tak tahan telinga ai. Tak ada pada. Siaplah. Kita cubalah dia nak buang dia. Padahal itu raksasa pun tak ada bagus. Apa ini? Apa ini orang? Aduh, apa? Akhirnya, lega aku. Berjaya juga aku halau Mama bising tu. Habis melekat bau kari kat markas kita ni tau. Yo. Guru, Roger Merah. Cakap esok masuk kerja. Kalau tak kan, entah siapa pula aku terambil sebab nak ganti dia. Kalau kita berdua aja kat sini pun tak apa kan bos? Tidak. Jom saya urutkan. Tak nak. Tidak. Tahniah semua Robozeta. Seperti biasa, masih kekal dapat mengembalikan keamanan dan tidak menghampakan. Terima kasih Zenochip. Maklumat dari saya Nocip lah yang buat kita menang. Kembang pula saya mendengarnya. Semua ini adalah kejayaan kita bersama tau. Dah sampai masa untuk aku menampilkan bakat terpendam ni. Saya lebih pop. Aku nak lukis graffiti kat gym kau ni. Jangan pergi lukis muka kau pula. Tak selera aku nak masuk gym nanti tau. Janggu. Saya rasa kamu kena tengok ni. Alamak. Apa? Bipop. Saya rasa Bipop dah keluar pergi ke gym. Bipop. Hai semua. Jangan terkejut ya. Kali ni saya pula yang bagi kata-kata nasihat. Orang jahat pun sekali sekala nak buat baik juga. Ingat tahu, pembuatan vandalisme tu mesti dielak dan dicegah. Takut pun sebenarnya boleh menyusahkan semua pihak. Kemudahan awam tu kan milik bersama. Banyak manfaatnya kalau kita sama-sama menjaganya. Barulah semua orang boleh guna. Kawan-kawan semua, teruskan menyokong kami, okey? Nantikan episod akan datang. Pasti akan lebih menarik dan seronok. Jumpa lagi nanti. Bye-bye semua.